Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam program lisensi buku. Jadi sebelum kita teruskan dengan program lisensi ini, izinkan saya untuk membaca sedikit penafian. Okey. Maklumat yang disampaikan dalam program rakaman ini adalah bagi tujuan program ilmu semata-mata. Ia merupakan pendapat dan komen peribadi panel dan bukan pendirian rasmi universiti. Pihak universiti tidak akan bertanggungjawab atas komen atau pandangan yang disampaikan oleh panel. Jadi siri lisensi buku ini merupakan salah satu program telaah, dan telaah merupakan agenda aspirasi negara dalam memperkasakan budaya membaca dan analisis kritis. Okey, baik. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Encik Aizul Hakimi bin Muhammad Adnan selaku moderator bagi program lisensi buku pada hari ini. Dan terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang dan jutaan terima kasih kepada wacana kita atas kesudian beliau untuk hadir dan berkongsi pandangan mengenai buku pilihan pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memasuki ke sesi terakhir, ingin saya menjemput panel kita untuk memperkenalkan ataupun terlebih dahulu memperkenalkan diri. Okay. Dengan itu, silakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzatul Syahada binti Muhammad Syahidin. Pelajar semester 6, Ijazah Sarjana Muda Sains Maklumat Pengurusan Perpustakaan. Dan merupakan pelajar latihan industri di PITA UiTM Perak, kampus Tapah. Saya merupakan panel untuk lisensi buku pada hari ini, dan saya akan berkongsi sedikit ulasan berkaitan buku Don't Worry Allah Lebih Tahu Yang Terbaik. Baik, jadi terima kasih. So untuk memulakan sesi telaah kita pada ini, mungkin saudari boleh berkongsi secara ringkaslah apakah buku yang menjadi pilihan telaah saudari pada hari ini. Baik, buku yang saya pilih ialah Don't Worry Allah Lebih Tahu Yang Terbaik, karya Miftahul Asfar Malik, diterbitkan pada tahun 2021. Sebelum kita masuk ke isi buku, izinkan saya memperkenalkan sedikit latar belakang penulis. Penulis Miftahul Asfar Malik, beliau dilahirkan di Demak, Indonesia, dan merupakan seorang penulis motivasi Islamik yang aktif menghasilkan karya berfokus pengurusan emosi, pembangunan emosi, pembangunan diri dan ketenangan jiwa melalui pendekatan agama. Menarik. Jadi boleh saudari jelaskan apakah tema utama yang cuba diketengahkan dalam buku ni? Pada pendapat saya, tema utama buku ini ialah ketenangan jiwa melalui tawakal kepada Allah. Penulis menekankan bahawa setiap ujian, kesedihan hidup, cabaran hidup sebenarnya mempunyai hikmah, dan Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Baik, seterusnya apakah nilai-nilai yang ataupun kita panggil nilai-nilai utama lah yang boleh kita dapati dalam buku ni? Terdapat beberapa nilai yang sangat penting yang kita dapat peroleh dari buku ini. Nilai yang pertama ialah nilai kesabaran. Ketika kita menghadapi ujian, cabaran hidup, kesabaran adalah senjata utama dan mengajar pembaca untuk melihat ujian sebagai ruang mendewasakan jiwa. Nilai yang kedua ialah nilai bersyukur. Mengajak pembaca untuk menghargai nikmat kecil yang sering dilupakan. Apabila kita banyak bersyukur, hati kita akan menjadi lebih tenang dan jiwa lebih lapang. Nilai yang ketiga ialah nilai bersangka baik.
membina mentaliti positif dengan berprasangka baik terhadap ketentuan Allah. Kita tidak akan tahu seberapa besar potensi kita untuk mencapai kejayaan sekiranya kita sendiri tidak pernah untuk mencubanya. Apa yang boleh kita lakukan ialah keberanian, ketekunan dan kesabaran untuk supaya kita dapat mengharungi setiap rintangan yang menghalang kejayaan kita. Jadi ketika kita gagal, kita tidak patah semangat, melainkan perkara itu menjadi pemangkin semangat kita untuk bekerja lebih keras bagi mencapai segala tujuan kita. Okey. Jadi dari sudut konteks telaah ni pula, mengapa saudari rasakan buku ni sangat relevan kepada masyarakat pada hari ini? Buku ini sangat relevan kepada masyarakat kerana masyarakat pada hari ini berdepan dengan pelbagai ujian dari segi tekanan kerja, akademik, hidup, masalah kewangan, hubungan sosial yang rumit dan masalah kesihatan mental. Jadi, buku ini memberi harapan dan panduan rohani yang mudah difahami. Ia kembali mengingatkan pembaca bahawa solusi kepada keresahan bukan hanya bersifat fizikal, malah tetapi bermula dari hati dan hubungan dengan Tuhan. Sekiranya kita masih berasa sukar, masalah masih mengganggu fikiran kita, hati kita masih berasa bimbang dan tidak tenang, maka ambillah air wuduk dan dirikan solat sunat hajat. Selain itu, bermunajat dengan kalimah zikir dan selawat ke atas Nabi supaya kehidupan kita akan menjadi lebih tenang dan dirahmati oleh Allah. Okay. Baik, boleh saudari kongsikan kelebihan yang terdapat pada buku ni? Kelebihan yang kita boleh dapat daripada buku ini ialah ia mengandungi bahasa yang sangat lembut dan mudah difahami, sesuai untuk semua peringkat umur, nasihat praktikal dan boleh diamalkan. Pendek kata, ia mudah dibaca dan sangat menenangkan. Jadi boleh saudari terangkan ataupun nyatakanlah sekiranya buku ni terdapat kekurangan ataupun penambahbaikan yang boleh dibuat oleh penulis lah ya, apabila membaca buku ni. Boleh saudari kongsi kan? Benar. Antara kekurangannya ialah buku ini berbentuk motivasi ringan. Ia bukan analisis berkaitan akademik dan sesetengah bab agak umum dan tidak terlalu mendalam. Namun, kekurangan ini ia tidak menjejaskan mesej utama yang cuba disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Jadi apa kesan utama buku ni terhadap pembaca? Okey, pembaca akan merasai ketenangan emosi, lebih yakin kepada perancangan Allah dan lebih positif dalam melihat ujian hidup. Okay, jadi apa pula perkara yang saudari rasa paling menarik lah yang terdapat dalam buku ni? Okey, bahagian paling menarik ialah gaya penulisannya. Penulis menyampaikan nasihat seolah-olah kita berbicara dengan pembaca secara peribadi. Ini mendidik jiwa untuk reda dan tidak terlalu risau. Buku ini juga menarik kerana ia mempunyai ayat-ayat Al-Quran yang boleh kita rujuk. Okay,
akhir kata, jangan pernah merasa bimbang kerana Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Okey, jadi kita telah sampai di penghujung program. Okey, jadi rumusan terakhir bagi buku Don't Worry, Allah Lebih Tahu yang terbaik ni bagi saya merupakan karya motivasi Islami yang sangat sesuai dibacalah oleh sesiapa sahaja, terutamanya yang sedang mencari ketenangan jiwa, kekuatan dalaman lah. Okey, jadi satu lagi seperti yang Cik katakan, dia ringkas dan mudah difahami kan. Dan juga dari segi nilai-nilai rohani yang cuba disampaikan oleh penulis tu jugalah kita dapat dari segi kesedaran emosi tu, sebagai pembaca kita akan lebih terasa. Okey, jadi saya rasa secara peribadi buku ni memang sangat praktikal untuk masyarakat hari ini yang sedang berhadapan dengan tekanan hidup lah. Okey, jadi izinkan saya untuk berkongsi maklumat, okey, bagi pengguna ataupun pelajar yang ingin mendapatkan buku ini di Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM Kampus Tapah, anda boleh mendapatkan buku ini di rak koleksi buku ataupun melalui laman Sesawang Permata. Okey, maka dengan itu berakhirlah sesi buku kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada panel atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Okey, jadi itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.